Hai, selamat datang. Hari ini kita akan kupas satu idea yang sangat berkuasa dari barat, iaitu nasionalisme. Ini bukan sekadar idea biasa tau. Ia satu idea yang bukan saja mengubah Eropah, tapi telah membentuk semula peta dunia seperti yang kita kenali sekarang. Nah, semuanya bermula dengan satu soalan yang nampak mudah tapi sangat mendalam ni. Dan soalan inilah yang mencetuskan satu anjakan pemikiran yang betul-betul revolusioner di barat yang mencabar asas kekuasaan yang dah wujud berabad-abad lamanya. Okey, ini dia perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Kita akan fahamkan dulu apa itu nasionalisme. Lepas tu, kita akan jelajah 3 revolusi besar yang membentuknya. Kita bandingkan ketiga-tiganya dan akhir sekali kita tengok macam mana idea ni boleh tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jom. Baiklah, jam kita terus masuk ke bahagian pertama. Apa sebenarnya nasionalisme barat ni? Kita akan selami apakah idea radikal yang sangat berkuasa ni. Jadi, senang cerita, nasionalisme ni pada dasarnya adalah tentang peralihan kuasa. Ia satu gerakan yang menuntut supaya kuasa pemerintahan tu dialihkan daripada seorang raja kepada sebuah kerajaan yang mewakili rakyat dan yang paling penting, melindungi hak-hak mereka. Dan apa yang menarik tentang perbandingan ni ialah ia tunjukkan satu perubahan kesetiaan yang amat besar. Dulu, orang taat setia pada gereja atau raja. Tapi, nasionalisme ubah semua tu. Kesetiaan kini beralih kepada satu idea yang lebih besar, iaitu negara bangsa. Idea baru ni ada beberapa ciri utama yang betul-betul mencabar cara fikir lama. Ia tentang menentang raja yang ada kuasa mutlak, ia tentang perjuangan untuk merdeka dan ia meletakkan bangsa sebagai tiang utama untuk perpaduan. Petikan ni, memang padu. Ia betul-betul merumuskan perubahan falsafah yang berlaku. Idea bahawa suara kolektif rakyat atau apa yang dipanggil kehendak umum adalah kuasa yang paling tinggi, lebih tinggi daripada kedudukan seorang raja. Okey, sekarang jom kita bergerak ke kes pertama kita. Revolusi England tahun 1688. Dekat sini, kita akan nampak macam mana pertembungan antara raja dengan parlimen boleh mencetuskan perubahan yang luar biasa. Jadi, bayangkan situasi ni. Pentas dah siap untuk satu pertembungan besar. Di satu pihak, kita ada Raja James II yang nak buat semua benda ikut kepala dia je, tak pedulikan parlimen. Dan di pihak lain, kita ada parlimen yang bertekad nak pertahankan kedaulatan undang-undang. Revolusi ni berlaku dalam beberapa langkah je. Yang uniknya, peralihan kuasa ni berlaku dengan aman, tak ada pertumpahan darah pun. Itulah sebabnya ia dipanggil Revolusi Keagungan atau Glorious Revolution. Sangat menarik kan? Jadi, apa hasil akhirnya? Inilah poin yang paling penting. Revolusi ini telah melahirkan satu sistem di mana raja tak boleh lagi memerintah sesuka hati. Raja kena ikut undang-undangnya digubal oleh parlimen. Kuasa tertinggi kini terletak pada parlimen. Seterusnya, dari England, kita terbang menyeberangi lautan Atlantik menuju ke Amerika. Di sini, idea nasionalisme ni muncul dalam bentuk yang sangat berbeza. Bukan lagi rakyat lawan raja mereka, tapi koloni melawan sebuah empire. Slogan terkenal ni, "No taxation without representation," memang menangkap segalanya. Ia merumuskan dengan begitu sempurna rasa tak puas hati penduduk koloni Amerika. Mereka rasa hak mereka sebagai rakyat British dah diketepikan sebab mereka kena bayar cukai, tapi tak ada wakil pun dalam Parlimen British. Semua ni tak berlaku sekelip mata ya. Konflik ni memuncak sikit demi sikit, bermula dengan bantahan terhadap cukai, kemudian membawa kepada perang besar-besaran untuk kebebasan dan kedaulatan negara mereka sendiri. Secara asasnya, revolusi ni adalah tentang satu perkara, membebaskan diri daripada cengkaman kuasa asing untuk mencipta sebuah negara yang baru yang ditadbir oleh rakyatnya sendiri. Okey, kajian kes terakhir kita bawa kita ke Perancis. Dan yang ini lain sikit. Revolusi di sini adalah satu ledakan dari dalam. Kali ni, rakyat menentang golongan bangsawan dan raja mereka sendiri yang hidup mewah. Perjuangan mereka ni didorong oleh 3 perkataan yang sangat-sangat berkuasa. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Inilah janji untuk sebuah masyarakat baru yang bebas dari penindasan, adil untuk semua dan bersatu sebagai satu bangsa.
Jadi, rakyat Perancis mengambil langkah yang sangat drastik. Mereka runtuhkan sistem lama yang penuh dengan keistimewaan untuk golongan kaya dan berkuasa. Dan mereka tubuhkan sebuah republik untuk semua warga negara. Okey, kita dah tengok 3 revolusi besar yang berbeza. England, Amerika, Perancis. Sekarang, apa kata kita letakkan ketiga-tiganya sebelah menyebelah dalam bahagian perbandingan ni untuk tengok apa persamaan dan perbezaan utama mereka? Kalau kita tengok jadual ni, jelas nampak kan? Sasaran penentangan mereka berbeza. Ada yang lawan raja sendiri, ada yang lawan kuasa penjajah. Tapi matlamat asas mereka tetap sama, untuk memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat. Tapi, cerita ni tak berhenti di barat tahu tak? Seperti yang akan kita lihat, idea nasionalisme ni terlalu berkuasa untuk terkurung di situ sahaja. Ia mula mengembara ke seluruh dunia. Bayangkan macam kita baling batu ke dalam air. Riaknya merebak ke mana-mana. Macam itulah idea kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri ni. Ia merebak macam api dan menyemarakkan semangat kemerdekaan di tempat yang sangat jauh dari Eropah. Jadi, apa maknanya semua ni? Senang je. Ia bermakna perjuangan yang berlaku di England, Amerika dan Perancis beratus tahun dulu sebenarnya ada kaitan langsung dengan gerakan-gerakan kemerdekaan yang membentuk negara-negara moden hari ini, termasuklah di rantau kita, Asia Tenggara. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk anda fikirkan. Gema daripada revolusi-revolusi ini sebenarnya masih lagi kuat kedengaran di sekeliling kita, dalam struktur kerajaan kita dan dalam hak-hak yang kita nikmati setiap hari. Fikir-fikirkanlah.